Rota vlog kan ni? Yes. Roti vlog apa? Sama le budget tu. What actually? Serius lah. Beli apa je? Mi kolok. Ambuyat. Apa tu nama dia? Sini pun ada. Apa tu? Ambuyat banyak. Banyaknya kuih-kuih. Wow. Ni ke ambuyatnya? Kuih lapis ni sumpah sedap. Berapa ringgit ni? Dari kedai. Kedai Guys, dekat ambuyat sana. guys. RM8. Sedap ke? Sedap ke? Jomlah jalan-jalan sekali nak tengok sebab kita tak tahu. Kita bungkol lah sampai okay, Kak. sampai. Okay, guys. Orang missing ni. Kita lah tu. Tak, kita tak perasan pun. So, kita orang literally nak keluar baru macam sama. So guys, kita di pasar apa namanya? Pasar Borneo. Okay, kami di pasar Borneo guys. Cakap lah. Ya. Ini bukan tu. Cakap tak masak. Cuba cakap, Yang cuba ni cakap. tak bakso. Dia guna sayur bukan daging. Oh ya? Oh. Dan martabak. Vegan guys. Daging ayam. Apa ada? Daging ayam. Tu yang biasa. Tapi Mana nak martabak dia campur? luar crispy. I mean like dia macam bukan macam martabak yang martabak dia Crispy. macam depan dia punya tu macam ada salut tepung sikit lah. So dia jadi macam Beli tu kat mana? nampak crunchy. Nak beli kat Dia tak family. macam martabak kita. Kalau makan ambuyat tu seorang boleh habis lah. Dua orang? Banyak macam tu. Kau tak boleh makan, tak boleh telan. Macam dia apa je? Aku baru beli mi kolok. Cepat Mi aku nak. kolok merah, mi kolok asli, mi kolok apa Yang ni kau mi tu? kolok merah. Aku try beli merah. Pedas tak? punya. Tak tahu. Nak makan mi kolok merah, aku makan mi kolok biasa je. This one is panjara. Apa tu? Panjaram. Panjaram tu apa? It's just the name. Pernah. I don't know how to explain. Dia cuma ada lah sini kan. Oh tu. Kita panggil. Koi, kalau kat Kelantan kuih apa tu nama dia? Topi. Akok. Akok. Aku nampak macam akok tadi. Macam aku ingat Ni kan. Ya. Eh. Ini kuih topi. We live close. Small world. Tapi ini putih tu juga. Ini pandan lah. Ada satu lagi. Ada yang original. Oh ada. Oh tu ni apa pandan? Ada dua je. Ada original satu. Kalau yang original ada ni kah? Ada Gunung KK kah? Original ada gunung kek. Kau main. KK mana ada? Jangan nampak sangat yang kau bukan orang Sabah Bukan, tu. Ya gila. Kinabalu Mana kan ada? Gunung Kinabalu kan dekat KK. Dia kata tengah-tengah bandar. Tak ada gunung tadi. Bila ni bergerak. Malu guys. Gunung Kinabalu. Oh tak boleh. Dekat Kota Kinabalu. Malu. Dia masam-masam. Sedap je benda ini. Kenyang ke? Apa tu? makan dengan mi Ini macam sehat-sehat lah macam Oh tu. makan mi kolok. Ni apa nama dia? Kinava. Umai. Kinava. Kinava kalau Ki ke Sarawak ki? umai. Ki. Sama-sama Oh, ki. umai. Masak-masak. Apa yang ki? Macam ni. Sepatutnya dia bagi kamu ni, bukan dia membuat saus. Hari tu sedap ke? Sedap je. Tapi kena panaskan lah. Oh, kamu Oh, yang hari tu si Wafik bagi dia punya. yang ikan. Pape. Oh, ni baru sedap. Pas ni cari go punya Kolok. tuang. Wah. Ni lah yang kau patut. Dia ada sup jugalah. Tadi dia tulis mi Ada, goreng ada. Sarawak. Yang makan Mi kat goreng, Sarawak. Mi goreng. Mi kolok is mi Sup lah, kolok. minum sup lah. Tak, dia tanya Tapi Chris. bukan kolok lah. Tapi you boleh tanya I know. Oh, ya. Dia well Juga orang versed. Sarawak. Dia orang Ni apa? Murtabak ke? Belikan satu daging aku punya. Terima kasih. Mana mi kolok? Mana depan? Ini RM10. Boleh try cuba-cuba. Mix flavor. Taste it. Guys, RM10 saja guys. Payas, ada itu lada putih kodok, ada mangga air, ini kinava, ini ambu ya. Kuih tadi tu apa? Jadi tu cuma umai. Rasa apa? Rasa macam hingus. Okey. Itu nasi goreng ubi. Dah kan. Datanglah ke kedai ini guys. Tiba promo dia. Cuba terus sebut asadap no. Asadap no. Macam lain. Tak apa, jangan risau. Dia jauh. Dia dalam kamera jauh. Dia wide. Okey. Kalau dekat macam ni pun masih jauh. Jangan risau. Tu tempat ni girl. Apa? Girl. Perempuan bah girl. Girl. Dia pakai baju Sabah kah? No, Ke tak? no, just random. Oh random. Pas. Semua macam exotic. Hah? Exotic? Ada ulat ke? Ada. Oh, dia punya QRP pun keluar bahasa Sabah kan? Anda telah menerima RM2. Dah lah bah. Gangsternya. Kenapa? Dekat Nasi. Kat mana? Depan
Depan sekali. Depan lah. Depan I mean, yeah. Mau cari apa? 1, 2, 3. Ini apa? Ada alumni kat tengah-tengah ni. Ada reunion. Benda Nasi. yang berat. Saya makan linopot. Nasi. Linopot ah. Yang nasi warna pulut. Nasi pulut. Nasi warna pulut. Nasi Nasi warna pulut. Apa? Okay, kita jalan. Apa kata kita jalan? Kita orang pula buat reunion. Ya, apa? Ada kata Tengah-tengah jalan nak buat reunion orang kata kan. Atikah pula dah lama tak jumpa. Orang kata fellow Sabahan. Hello. Fellow. Oh, hello. Penatlah nak kena pronunciation kan macam British. Penat. Lihatlah diriku yang kehilangan. Orang Sabah semua suara sedap. Facts. Tidak apa. Nyanyi sikit Sutra. Jangan. Mana is ayam? Perut Atikah. Yang carut. Rasa macam mana? Rasa macam mana? Dabai. Dabai apa rasa dia? Dabai. Sayur. Gangsternya. Dia sedap kalau kena masak sama. Pedas sikit. Ayun suka pedas-pedas. Ya kan? Boleh tak kat atas sangat saya suka. Kalau sabun. Dah. Contemplated. Sebab ada nasi depan kan? Tadi Mana dia punya, mana kamu punya ni? buyat. Orang kita dah. Tumpah ke? Makan buka sedang. Sedang. Tempat yang lebih baik untuk disenangkan okey je. Aku tak tahu. Boleh suggest kot. Dah kena halau. Taman Botani. Dia kan daripada hari tu nak pergi Taman Botani. Bagilah apa ni? Tunaikan permintaan dia. Asal berbincang mesti dekat tengah. Kita buat reunion. Rumah kau dekat sini. Dekat 5 minit je tadi dengan sini. Makan rumah dia tak ada. Astagfirullahalazim, perempuan tu terkejut dia tengok kau ada. Pokok saya sedang lah. Jom. Kau hebat kau. Tak, sekali aku dekat kat muka dia mesti gelak. Padahal tak dekat pun. Tak, macam insecure. Sampai dekat. Bye. Jom makan apa ya tu? Jom kan kita pergi makan. Let's go. Kau macam double je. Nanti satu lah. Double lah. Satu rezeki kau you. Tanya tak ada. Hai. Mak aku tanya, oh beli apa je kat pasar Borneo? Beli tuak. What the? Oh, not you. Memang minta mati lagi. Sebab kita nak judge tiba. Mantap bro. Thanks. Kau rasa apa ni? Umai. 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 Nak Ubay tu suami Sheila Hamzah. Tu tua ke kau? Oh, tak rasa. Saya hampir minum. Oh. Ingat air tebu. Oh, sedap dua makan dengan ni. Asam. Ya ke? Kurang asam kan? Boleh rasa tu. Macam yang ni dia macam blend sikit. Yang ni balik masak. Ya apa? Atau Hinava paling sedap dari rumah saya. Pinjam? Nak Grace nanti lepas ni saya bawa. Kenapa? Ini mak kau tumpah. Oh, ni actually Jadi, umai. kalau air dia tu, air dia masam ke? Masam. Actually sarapannya. Kami wrap ada this thing like serbuk. Fermentation ke? Tapi dia rasa Tidak. macam yang wakak lagi. Tapi jauh beza. I'm happy. Tidak. Enggak. Aku dah rekod-rekod ni macam apa? Rajin je ni. Kita tunggu satu hari nanti. Satu Ya. hari nanti. Kau punya hometown ada semua nanti. Bandar ke kampung? Ini memang Kau tak ada kampung ambil sini. I love pucuk kodi. Kau jangan nak Taklah, cakap kau bukan. kat kampung Kau macam it's not a village Dia lah. macam village Yeah, macam. it's not. Dia pernah pergi. Best way. Yang aku cerita semalam. Cerita apa? Cerita dekat cerita pula. Ha? Semalam cerita apa? Cerita dengan kita pula dia. Just what she said. Cerita apa? Oh tak ada cerita pun. Mengkacip je. Tapi aku buat bagi. Di kampung Koyung. Kat mana? Pantai. Oh, serius ah? Sebab kita orang cakap sini. Dia tanya dukun cik nak pergi mana. Saya cakap apa? Dia kata nak pergi Fraser Hill. Tapi yang tu tak confirm lagi. Lepas tu aku cakap lah pergi Kelantan. Kau cakap? Tak, dia orang cakap. Oh. Dia orang kau cakap borak je. Jadi tak jadi tu aku tak tahu. Sebab hari tu kata nak pergi Thailand. Sekarang nak kata nak pergi Kelantan pula. Yang ni nak pergi mana? Australia. pergi genting dulu lah. Baik kan kalau Kelantan, macam kalau duduk yang macam kampung Koyung punya ni, faham tak? Tapi sebab kita ramai. Kelantan banyak orang tengok saya. Kena pergi Kelantan? UMK interview. Sampai ah. Oh. Lepas tu yang Gelap. something wrong with me tu saya.
Best Kelantan. Dapat. Jom guys, kita pergi Kelantan. Oh. Banyak tu dah? Banyak. Jarang Kenyang. makan. Baru sikit makan. Masa sebab aku minum air banyak dah kot. What is this? Apa nama dia tu? Perkasa ikan. Tak, dia sebut nama lain tadi. Kau ingat tak? Betul lah perkasan ikan ni. Tak, ada nama dia tadi. Aku suruh dia ulang banyak kali. Kimono apa pun dia tak nama. Kimono? Kan? Macam RM1 bapak. Murah ni. Apa ni? Roti john ke? Tabang. But it does look like roti john. Guna you punya sudu je, guna itu fork. Ha? Yalah dia guna fork untuk ambil tapannya. Oh. Ingat cross contamination. Ingat dia macam marah kenapa ambil pakai fork. Aku baru dapat cocok pakai fork. Mana ada marah. Ada sampai tu ada. Acau sikit. Okay, aku nak tutup dulu ni kolot ni. Oh ni. Ini saya dengan Alana punya. Boleh langsung dia macam Ni aku suruh Afan buat balik unipak. Aku ni macam ni. Okay, master. Alah, ini susah. Ya. Kenapa? Dah sejuk. Allah. Allah, ini sabahan kah? Sabar. Ayo. Tuh. Hilang lah semua. Tinggal tu je. Tu apa? Yang putih tu. Sedap tak? Mana? Yang Sure. tinggal tadi. Buat thumbs up. Chopstick. Sayur. Rebus. Okay. Tertelan. Cepat Afan. Dah? Afan, kita pula Afan. Okay, kau dulu. Macam mana tadi? Pusing-pusing? Lagi. Ambil. Oh my. Tak lah. Kan? Kita ambil tak? Sebab tu kedai lain kan Kita kak? ambil. Tak, tak ambil. Kedai lain kan? Boleh sama Ya. dengan diorang. Oh, mahal sangat. Cuba umai dia. Sekejap. Sekejap, sikit. Sedap. Dia mula-mula makan rasa macam sayur. Okay guys, let's Nanti try. lama terbakar tak tahu. Indonesia di situ. Ayo. Allah. Dia kena macam Ni ni. kurang rasa. Apa tu? Ni apa? Apa tu guys? Makan ni. Ngam. Pusing bang. Kurang. For you. Okay guys, ambil dia punya lauk. Okay, ambil. Satu. Gitu. Bismillah. Mantap. Sedap dah. Siapa Afan. kata tak boleh makan? Kau tak makan yang ni lagi kan? Kau try rasa dulu Sedap perkasam. ke? Makanlah. Asam. Perkasam. Macam makan perkasan itu. Jadi kecil asam. Entah aku. Oh ya ke? Aku tak pernah makan perkasam pun sebenarnya. Ni first time. Tak pernah lagi ambil. Dia bukan tak sedap. Dia just macam tak kena tekak sangat. Tekak air lah. Ya, tapi dia explain sama dia orang. Tak pernah, makan lah. Nama dia makan. Nonsom. Dia makan. Afan. Jadi kau cari nama dia orang. Ha. Nonsom. Non-som. Bukan kimono Ni tu. ambil bagi tu. Aku tak boleh. Dia kan bagi salah. Sedap. Dia macam Tadi aku ambil banyak kot. bukan okay. Qualification dia bukan semua orang boleh makan nonsom. Dia macam fermented. Spesifik. Dia bergasam. Rasa memang masam. So, I pun tak pernah makan ikan bergasam. Masam. I Kenapa love kita pergi ambil? I love perkasam. Aku tak tahu. Dia kata inosom macam estetik je nama dia. Dinosaur. Dia pun ambil ni tadi. Tak, sebab dia kata nama dia inosa. Aku cakap Tapi kau pernah kan makan perkasam? Nak Dia, tak dia, semua? dia rasa. Dia rasa. Kita try ni nama. Aku tadi ambil banyak ni. Makan sekali dengan tu sebelum I makan Macam your exchange sayur kan. Baru aku macam Boleh. faham? Kita boleh exchange lauk dengan ni. Dia cakap pada Kimono, nonson. Jauh ke apa kimono no? Yang ni kenyal, yang tu macam Sedapnya. kan macam Umai memang lebih selata. Wow. Walaupun aku ni tak adalah famous sangat 200 subscriber. Boleh lah tu. Daripada 200 tu nanti jadi 2 juta. Wow. Amin. Kau nanti dah 2 juta jangan lupa belanja makan tu, belanja Claim Kia ke Claim apa ke. 2 juta claim 2 Dah- juta dah. lah tapi baru 200. Sedap lah buyat. Macam mana orang kata tak sedap? Korang semua over exaggerate. Pergi Sabah lah kamu. Ni kau Ni sedap. Ni. Ini korang ambil sendiri ke Tak, aku cakap akak bagi sama macam dia. Tunjuk koyum. Dia bagi banyak. Oh. Sebab nampak sedap. Nampak sedap. Nama estetik dia Inosom. Non-som. Nonsom. Ino. Nonsom. Nama Jam aku try semenanjung makan dia lagi. ikan perkasam. Ni sedap lah. Korang ni tengah cakap kat lain semenanjung. Korang ni teruk lah. kan. Korang punya
Lidah tu teruk. Tiba. Yang kau dah tak claim Semenanjung dah. Hari ni dah jadi orang Borneo tau. Sabahan. Kena cakap bahasa Sabah lah. Oh, saya tahu. Ni Michael aja. Bawa pampat. Itu je yang saya dengar daripada Michael. Credit to Michael. Bila mereka cakap? Selalu. Aku pula duduk belakang dia. Ya meh? I duduk depan tak dengar apa? Ha? I duduk depan tak dengar apa? Sebab you tengah mabuk kat dalam. Diam. Kau kan orang Sabah punya tekak. Mau tukar ke? Kita tukar lauk. Cabai ni kita dah ambil boleh makan kot. Mana. Amin mie kolonnya sedap. Sedap? Amin murah jadi Sarawak 3,5. Oh iyalah. Dia naikkan jadi RM6. Sebab dia terbang ke sini. Sebab dia terbang ke sini. Di Sarawak je 3,5. Di dah. Sabah pun dia Saya rasa sebab Madani, ayo kena sensor. Enggak lah sebab dia terbang tu dia naik kapal terbang. Sedap pun ni sumpah. Ha? Ramai je doktor-doktor panggil dia koyum. Kita orang panggil dia koyum. Koyum. I think koyum yang sebetulnya kan koyum. yang betul koyum lah. KO nama dia. Vinci cakap macam mana? Koyum. Dia macam kuayum. Benda ni 10 meter pun boleh dengar aku. You tutup lagi boleh dengar. It's vibrating. Garpu. Kamu ada boyfriend? Apa kau tanya ni? Apa Oh, ya, tak. Tak ada kata boyfriend saya kata apa tahu tak? Ada boyfriend? Dia tak. Kau ingat selama ni dia tak ada ke? Tak ingat. Jujur kau. Tipu lah kau kata dia tak Ingat ada. dia single? Serius lah aku tahu. Apa? Aku ingat dia single. Kau main-main tak kan? Mana IG, ada? Serius lah ni? Dia pernah post kah? Selalu. Oh, ini adik kau. Oh my god. Dia sama pun muka. Kau tak sama pun lain. Dekat dia punya bio tu ada. I pula tak stalk. Biasalah artis mana start orang bawahan. Wow, sakitnya hati. Ambil kau. Aduh. Tapi macam komplimen lah. Macam kita macam pilih-pilih Fazura gitu. Kenyang pula. Tapi macam sakit lah sikit. Nice, lapis. Jangan pusing lah bodoh. Dia mau ikan ni. Boleh saja masuk. Perut pun besar. Ha? Hah? Maksudnya lapar ke? Tak. Tu kalau kau makin lapar gepuk dia. Rasa je kau balik mana tidur je lah. Perut kau pun confused. Ni manusia ke syaitan? Makan macam bela saku. Ingat pasal kata. Memang kau. Aku ni. Saya tak nak ambil yang pelangi. Nanti orang ingat saya LGBT. Ni pandan ni pondan. Ni apa pandan? Gurau saja, Bah. Pondan. Gurau. Ya.